masa tu Datuk datang sini, lepas tu Datuk tengok saya punya DB. Datuk kata dia agak terkejut sebab bilik yang sekecil ni berapa banyak dia punya kabel. Okay? Sebab Datuk ingat kabel kat sini cuma sikit je, tapi bila dia datang dia tengok, dia terkejut lah. Sebab dia punya rumah, keadaan wiring rumah beliau, lampu banyak, soket plug banyak, tapi DB pun DB kecil je. Lagi kecil daripada ni. Yang ni besar. Okay. So dia agak terkejut, dan nanti dia lepas ni, lepas daripada saya siap saya punya kerja ni, saya punya kerja kat sini, nanti Datuk pun dia dah bayar untuk apa ni, untuk booking saya untuk inspection dia punya rumah. Yang ni inspection betul-betul detail punya, dan inspection dan apa ni, lepas inspection tu nanti kita tengok keadaan wiring rumah dia macam mana. Sebab memang rumah beliau ni memang teruk sangat keadaan wiring dia. So bersambung-sambung macam tu, dia twist macam tu je. Apa ni, kabel dia sambung pun dia sambung pakai twist macam tu. Memang agak, orang cakap ada satu tempat yang dah effect lah, ada yang dah mula trip. So lepas ni InsyaAllah ada rezeki ada. Okay, baik.